感谢巨港 Metropolis 新闻的观众们，仍然和本人 Fiona Huang。在应节、春节和斋月即将来临之际，南苏门答腊省省长 Ellen Setiadi 访问了 Jakabaring 主市场，以确保基本生活用品的价格和供应保持稳定。应节、春节和斋月，南苏门答腊省省长 Ellen Setiadi 确保基本食品价格保持稳定。根据南苏门答腊省省长 Ellen Setiadi 在今天早上对Jakabaring 主市场的检查中，基本食品的价格仍然受控，例如洋葱和辣椒。不过，洋葱的供应仍然仅来自爪哇岛。Ellen Setiadi 呼吁公众在重大节日即将来临时，不必担心价格上涨。Alhamdulillah dari minggu lalu dan minggu ini kecenderungan harga stabil bahkan cenderung turun, dan pasokan terhadap bawang merah, cabai, tomat stabil. Namun untuk pasokan masih terbatas baru dari Jawa. Tapi harganya relatif stabil bahkan